Perbezaan yang ketara di antara Homo erectus dan seangkatan dengannya dan Homo sapiens yang berbeza dengan yang Homo erectus tadi adalah dari sudut kebolehan berbahasa. Kebolehan berbahasa ini merupakan satu anugerah Allah Ta'ala kepada makhluk yang bernama manusia. Insan tadi kepada Homo sapiens. Dan Adam AS lah ketua yang pertama. Ya, ketika Ja'ilun itu dijadikan Adam AS, pada ketika itu sudah ada bergaduhan dah oleh makhluk yang berdiri atas dua kaki ni yang disebut oleh malaikat man yufsidu fil ardh wa yasfiku dima' tadi. Ini bermakna Adam itu makhluk yang dicipta mempunyai roh dan intelek. Ini disebut oleh dalam falsafah Arabic linguistik. Dia kata apa? Dia kata Adam itu mempunyai roh dan intelek. Roh dan intelek ini tidak ada pada makhluk itu. Sebab itu mereka bergaduh. Sebab itu mereka tidak boleh pergi jauh dalam membina tamadun. Sebab itu tamadun hanya bermula di Mesopotamia. Dan kalau anda melihat atau kalian melihat dalam peta-peta bahawasanya Homo erectus tidak wujud di kawasan jazirah. Di kawasan jazirah itu Homo erectus tidak ada tempat terwujudnya Homo erectus itu. Homo erectus wujud selain daripada tempat itu. Ini bermaksud bahawasanya Adam AS ketika diturunkan itu, kawasan itu bebas daripada Homo erectus. Homo erectus berlaku di tempat lain dan sudah pupus di Rusia, di China, di Afrika, di Jawa, di Eropah wujud. Tetapi kawasan itu kalau tengok dalam Google cek kawasan-kawasan Homo erectus ini, dia tidak berlaku di Jazirah Al-Arabiyah. Dan apabila Adam AS diturunkan, kita perlu cerita pasal ni. Ya, sesudah alama Adam al-asma' kullaha, dia ajar nama-nama. Kenapa dia ajar nama-nama kita sebut tadi? Kerana tak ada orang lain lagi. Bukti kedua bahawa Adam AS saja yang wujud mula-mula. Masa tu di syurga. Masa ni ketika itu di syurga. Di peringkat atas. Di peringkat atas dia sebut. Sebab lepas tu bila Adam AS ada Hawa, maka berlaku refleksi. Refleksi macam mana? Di situ berlaku refleksi, berkenalan, bercakap-cakap, siapa kamu, siapa ni. Itu berlaku refleksi. Refleksi akan berlaku apabila ada makhluk yang serupa dengan dia.